JPNS temui pokok balak dijadikan tempat pemujaan. Menanda sesuatu coleran yang kita percayai aktiviti-aktiviti pemujaan. Dia dah mula buat tangga. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor membongkarkan satu aktiviti pemujaan di Hutan Simpan Ulu Gombak apabila menemui sebatang pokok yang ditanda dengan cat merah oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Penemuan itu juga mendapati terdapat aktiviti oleh sekumpulan individu yang masuk dan menceroboh kawasan hutan simpan tersebut. Bukan itu sahaja, terdapat pokok-pokok balak yang ditebang tanpa kebenaran bagi meluaskan kawasan aktiviti pemujaan tersebut. Pokok pun agak tua, dia tanda memanjang pula. Lepas tu ada warna hitam dan warna putih. Dan amat menyedihkan lah. Pokok-pokok lain ditebang, pokok yang tua ni jadi tinggalkan. Hari ini kita bersama dengan Jabatan Perhutanan Negeri Selangor membuat lawatan ke lokasi di Hutan Ulu Gombak ini, di mana terdapat 2 batang pokok balak telah ditanda dan dipercayai untuk acara pemujaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita ada buat lawatan di mana kita lihat ada penemuan terbaru, di mana penemuan terbaru ni ada penandaan di pokok-pokok dalam kawasan hutan simpan Ulu Gombak. Kita mendapati perkara ni telah diceroboh lah mereka awal ni dan ditanda oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab memasuki hutan simpan tanpa kebenaran dan menanda sesuatu coleran yang kita percayai aktiviti-aktiviti pemujaan. Dia dah mula buat tangga untuk naik ke atas. Dan situ tu dia ada buat satu lagi tangga. Jadi perkara ni amat serius lah. Kalau berlaku macam ni, kita akan ambil tindakan selanjutnya lah. Jarak antara laluan jalan utama Gombak Lama lebih kurang dalam 200 meter ke dalam. Lokasi ni berdekatan dengan sungai. Dan aktiviti-aktiviti di tapak ni kita dapati banyak kesan-kesan botol-botol yang ditinggalkan, ada aktiviti manusia tanpa kebenaran ni berada dalam hutan simpan Ulu Gombak. Dan inilah satu larangan di mana memasuki hutan tanpa kebenaran di bawah Seksyen 47. Mana-mana individu yang memasuki hutan simpan tanpa kebenaran, kita boleh ambil tindakan lah. Yang kita lihat pada hari ini, ada aktiviti pemotongan pokok-pokok yang kecil, pokok besar ditebang. Dia telah memotong, clearkan kawasan-kawasan di situ. Aktiviti riadah ni memerlukan kebenaran khusus. Kita ada tempat-tempat aktiviti riadah yang kita sediakan. Di Taman Eko Rimba, di Negeri Selangor kita dah sediakan. Namun di kawasan yang kita dapati di sini bukan kawasan tempat riadah. Yang kita dapati penadaan ni adalah salah satu aktiviti-aktiviti pemujaan. Saya harap hentikan. Jangan ceroboh. Jangan buat apa sebarang aktiviti ataupun penandaan kepada pokok-pokok hutan simpan kita supaya kita nak memelihara khazanah hutan terpelihara ni, Hutan Simpan Ulu Gombak.